Pandangan masyarakat, of course. Masa itulah. Masa tu, Couple tu. Masa couple saya tak secantik ni lah. Sebab kita golongan macam kalau you tengok golongan maknya, kita takkan terus jadi lawa. Kita akan melalui fasa buruk, lepas tu kita akan macam cantik kan. So pada ketika saya bercinta tu, saya consider diri saya tak berapa nak cun lah ya. Tapi boleh lah ya. Kadang-kadang terfikir juga bila kita flashback, mana jantan ni minat kat aku dulu. Muka tak apa nak siap ni kan. Tetapi pada ketika tu dia pandang kita macam kita muka yang Mama Embong, Serina Aliza. Macam lawak muka kita. Tapi sebenarnya memang patut gambar. So dia kalau ditanya stigma masyarakat masa tu dengan dia, of course ada yang kuis-kuis, ada yang cuik-cuik, ada yang macam pandang atas bawah. Tetapi sebabkan saya sendiri yang memang dah melalui itu hari-hari, bukan sekadar pandangan, malah verbal pun ada. Jadi I don't mind sebenarnya. Saya tak kisah, saya boleh shield benda tu. Saya boleh buat benda tu saya tak nampak, as long as you tak physical dengan saya. You nak pandang atas bawah ke apa ke, tu I'm okay with it. Cumanya di pihak lelaki tu saya jarang bertanya macam mana dia dengan confident jalan dengan saya. Kerana kita tu tanya macam mana kau tak malu jalan dengan aku. Kadang jantan ni pun kita nak tanya, kita tak berani kan. Kena tinggal pula. Kena tinggal nanti.